Assalamualaikum dan hai. Nama saya Muhammad Alian Ihtisham bin Sulaiman. Saya pelajar Diploma Studi Kulinari semester 4 dari Sekolah Hospitality dan Pelancongan College University Yayasan Pelajaran Johor. Saya pilih bidang kulinari ini untuk tambahkan lagi kemahiran saya, iaitu memasak, sebab saya sebenarnya bila masuk ni memang tak pandai masak. Saya lebih suka makan dan tengok orang masak. Jadi bila dekat sekolah dulu ada kelas penyediaan makanan, saya selalu intai tengok dia orang. Jadi bila dah tengok dia orang tu, sedapnya kau masak, aku nak makan, kau punya tu boleh tak? Dah habis SPM tu saya fikir balik, aku kalau daripada aku makan je, kan baik kalau aku sendiri yang buat makan, pasal aku makan. Jadi dari itulah saya fikir, aku ambil lah kulinari, macam best saja. Masuklah ke UiTJ. Gitu. Kalau sebelum masuk college, saya seorang yang agak pasif, maksudnya saya kurang keyakinan diri. Tapi perubahan lepas masuk college, saya banyak berjumpa orang, banyak join program dan aktiviti. Jadi saya dapat rasakan yang keyakinan diri dan saya punya tahap komunikasi itu dah semakin baik. Daripada banyak-banyak aktiviti yang saya pernah join sebelum ni, bolehlah saya kata satu aktiviti yang paling banyak memberi kesan terhadap diri saya ialah khusus kenegaraan Malaysia Madani KUIPJ. Dibuat kat Pusat Latihan Kenegaraan Gunung Pulai di Kulai pada hujung bulan Januari tahun ni. Jadi dalam kursus ni, kami peserta banyak buat aktiviti dalam kumpulan. Contohnya jungle trekking waktu malam, kemudian masak makanan survival dekat dalam hutan, kemudian buat persembahan kebudayaan. Jadi daripada aktiviti itu semua, saya dapat simpulkan bahawa kursus tu dia bagi banyak manfaat. Contohnya kalau untuk saya sendiri, saya dapat bahawa kami sebagai belia ni merupakan tonggak utama untuk pembangunan negara pada masa akan datang. Kemudian yang kedua, aktiviti dalam kumpulan ni menunjukkan bahawa sifat saling membantu antara satu sama lain ni adalah kunci pada kejayaan dan juga untuk mencapai matlamat. Yang ketiga, kita mesti berani untuk melakukan sesuatu yang baru. Contoh, saya tak pernah jaga aktiviti waktu malam tu. Jadi bila dah join tu, rasa rupanya seronok benda ni. I think I'm really grateful to be a student kat sini sebab pensyarah-pensyarah memang banyak membantu daripada SEM 1 sampai SEM 4. Tak kira subjek teori ke, subjek praktikal ke, diorang memang banyak bantu para pelajar diorang. Diorang pantau apa yang diorang buat, diorang troubleshooting tu, diorang tahu apa nak adjust. Jadi umpamanya kita orang ni kalau tiba-tiba ada buat mistake pun, yang lain tu boleh take note supaya dia tak buat yang sama. Jadi kita orang pun umpamanya macam tu lah, learn from mistakes. Perkara yang saya dah berani lakukan sekarang ialah menulis artikel. Dia macam ni. Saya sebelum ni, semester lepas tak silap, dipelawa oleh Puan Nur Haida Ahmad. Dia minta saya tulis satu artikel untuk masuk satu antologi ni. Jadi dia kata, tulislah apa-apa satu artikel pasal negeri Johor. Saya tulis tentang keunikan Juadah negeri Johor. Jadi saya dapat buku yang dah dicetak tu dalam bulan 5 lepas tak silap. Daripada saya tengok nama saya terpampang dalam buku tu, saya rasa macam seronoklah menulis artikel ni. Saya mungkin dah terinspirasilah untuk membuat karya kreatif ni. Di KUIPJ ni, saya tengok banyak aktiviti yang college ni rancang. Ada yang college ni rancang sendiri ataupun daripada anjuran pihak luar. Contoh daripada Southern Volunteer sendiri. Contoh aktiviti yang saya banyak join tu, contoh macam pergi tengok perlawanan bola lagi, gotong royong, masak bubur lambuk. Semua ni saya dah pernah join. Jadi aktiviti ni dia secara tak langsung dia banyak membantu membentuk karakter diri kita supaya kita jadi lebih mesra kepada masyarakat dan juga mempunyai peribadi diri yang baik supaya kita ni boleh blend in dengan komuniti pada masa akan datang.